Halo, video ni khas untuk individu yang berumur 40 tahun dan ke bawah. Jadi jika 40 tahun ke bawah, jangan miss video ni, okey? Tahukah anda, sejak 5 Julai 2013, Bank Negara Malaysia telah meningkatkan loan duration atau pinjaman rumah dari 30 tahun ke 35 tahun. Jadi apa maksudnya? Maknanya setiap individu berhak untuk dapatkan loan sampai umur dia 70 tahun, iaitu sampai pencen. Selepas pencen, pernahkah anda fikir dan buat rancangan mengenai source of income atau sumber pendapatan anda? Oleh sebab channel ni mengenai properti dan hartanah, jadi ini adalah salah satu cara untuk menjana sumber pendapatan. Disclaimer, dia sebenarnya banyak cara untuk menjana sumber pendapatan lepas pencen. Properti atau hartanah adalah salah satu cara, ya? Bayangkan anda beli rumah yang kedua atau ketiga untuk melabur atau membuat investment. Bayangkan semua rumah tersebut dibayar oleh tenant selama 30 atau 35 tahun. Rumah anda diibarat free sudah. Koleksi duit dari rumah sewa tersebut boleh dijadikan sumber pendapatan utama anda. Ini pun kita belum cerita mengenai capital appreciation atau nilai rumah meningkat. Hari ni kita jangan bincang pasal capital appreciation, okey? Saya nak share macam mana kita boleh menjana side income atau membuat persediaan apabila kita pencen supaya kita boleh dapat menjana sumber pendapatan yang utama. Tengok list saya sini. Sebenarnya saya sini banyak je projek di seluruh Malaysia. Anda boleh tekan pause dan tengok lebih lanjut. Bayangkan kalau satu buah rumah dapat menjana RM2,000, kalau 4 buah dah dapat RM8,000. Di sini adalah sebagai satu contoh mengenai projek-projek yang berstudio dengan hospitality management atau dikenali sebagai pengurusan hospitality. Sila hubungilah saya untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Jika anda telah mendapat manfaat baru dan ingin belajar lebih banyak, sila like, follow dan share kepada rakan-rakan anda. Nama saya Ezra dan kita jumpa lagi di episod yang lain. Bye!